Isteri yang derhaka pada suami tak sempat minta maaf sebelum suaminya meninggal. Bagaimana dengan dosanya terhadap suaminya? Ambil ni. Ambil waktu. Adakah dosa itu terampun? Dengar baik-baik. Dia kata isteri ni dosa dengan suami. Lepas tu suami dia mati. Dia tak dah minta maaf. Dia ampun ke tak? Bagus soalan ni. Jawabnya tidak. Dan mana kira akan dibuka kes ini di mahkamah pada masyarakat. Termasuk bab-bab lain hutang dan sebagainya. Kita buat salah 3 orang dalam dunia. Contoh 3 orang. A, B, C. A, B kita minta maaf dah dan mereka sudah maaf. 2 orang, pang. Seorang kalau kerai, seorang tanah merah. Dua-dua ni kalau kerai, kalau tanah merah, kita sudah minta maaf dan mereka sudah maafkan kita. Jadi 2 kes ni tidak lagi disebut di hari kiamat. Faham lagi? Hak selagi kita ada buat salah dengan orang Tok Bali ni. Faham? Dan kita tak mau minta maaf dengan dia. Faham? Kes yang Tok Bali satu je akan dibicarakan di hari kiamat. Faham lagi ya? Waktu kiah bab-bab lain. Dah guna cara lagi ya. Utang kita tak? Kita utang dengan 3 orang. Utang dengan orang Kubang Kriang, utang dengan orang Kota Baru, utang dengan orang Pasir Mas. Hak Pasir Mas bayar dah. Hak Kota Baru bayar dah. Hak Kubang Kriang kita tak bayar. Dah mana? Hari kiamat, hak utang dengan Kota Baru tidak disebut lagi. Hak utang kita dengan Pasir Mas tidak dibicarakan lagi. Hak utang kita dengan orang Kubang Kriang disebut di akhirat. Tuhan akan tanya, muhala dah utang ni. Kalau dia kata halal, sesat. Kalau dia tak halal, kita kena bayar. Tak ada bayar. Bayar dengan mana? Dengan pahala. Faham? Kalau kita banyak, okey lah. Hutang sikit. Kalau hutang banyak, pahala sikit. Orang putih panggil go back yearly. Balik awal. Faham lagi? Nampak? Mana dah pergi mana? Balik semula dah kalau tak boleh masuk syurga. Balik semula ke sini. Ke budi. Jok, go to hell. Faham? Masuk nu, kau nalok. Jadi isteri ni, dia dah minta maaf dengan laki dia mati, suami dia mati. Dia tidak akan diampunkan. Mana kes ini tidak ditutup, akan dibicarakan di padang mahsyar, suami dia akan dipanggil dan dia akan dinaikkan kepada kandang orang salah isteri ni dan dia akan dibicara. Memang sabit salah sungguh, dia kena minta maaf. Faham? Suami dia maaf sesat, suami dia tak maaf, maka dia kena bayar dengan pahala. Habis pahala, suami dia akan beri dosa suami.